Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا. اللهم آتنا ما وعدتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Azza wa Jal. Kita akan sambung pengajian kita daripada pengajian mingguan kita di sini. Kita senantiasa ada di dalam pentafsiran juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 dan surah yang kita akan sambung pentafsiran kita pada ini perjumpaan ialah surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ni surah yang ke-84 daripada susunan Mushaf Utsmani. Boleh main duduk tepi ni, tak apa, tak ada masalah, duduk sini. Duduk sini. Taiful duduk ni. Duduk situ. Nyanda sini tak apa, tak ada masalah. Kita tengoklah hak abang nak bawa kitab tu. Tengok pada apa dia, halaman 589. Cetak ke hak kita wari tu lah. Ada pun hak tak ada bawa cetak ke tu, tengok Quran, bawa Quran mari. Kadar pun tak apa. Supaya kata kita jangan bawa sekadar diri kita, bawalah kitab tu buh dalam beg kita, kalau siap sedia untuk nak tanda apa-apa. Kerana kita ngaji ni bukan kita ngaji untuk diri kita sahaja. Bahkan kita mengaji supaya kita dakwah orang pula. Seperti sebagaimana Tuhan kita reti, kita jadi sebab orang boleh reti sebab kita pula. Tu kita kena ada juga matlamat hati kita, tujuan kita. Kita orang tanding ni baru tukar keadaan ngaji bawa kitab, bawa kalam, baru tukar bawa diri saja, baru ya. Ada pun Malaysia sana, di mana-mana tempat lagi saudara kita tu bawa tubuh badan dia lagi, roh dia lagi, hati lagi, akal fikir lagi, surat lagi, kitab lagi, beg lagi, kalam lagi, telefon lagi, untuk nak takak apa yang kita tadi itu nak ngaji belajar. Itu makna kata perkara yang kita kena ambil contoh tauladan yang baik itu untuk diri kita.
Jadi surah Al-Insyiqaq, insyiqaq ni makna terbelahnya langit. Langit yang kita dah tengok ni tak ada walaupun retak, dia akan jadi belah, jadi pecah, jadi hancur. Itu nak kita faham jadi jelas. Maka ayat yang kita nak beri pengajaran atau pentafsiran pada tengah hari ini, iaitu ayat yang ke-10. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 tu kita telah mentafsirkan pada hisah yang telah lepas dah. Tanggal 3 bulan 7 2020 ni. Ni tanggal 31 hari ni. Maka Tuhan nak royak pula keadaan orang tak beriman. Orang beriman Tuhan royak dah. Kata lagu mana balasan dia. Orang tak beriman ni Tuhan kata wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Yang bermaksudnya ayat yang ke-10 tu, dan barang sesiapa yang diberi buku catatan amalannya daripada sebelah belakangnya. Maksudnya coba kita perhati. Itu bahasa surat. Bahasa pak tetaning kita makna gini. Adapun orang mana-mana yang diberi kepada dia tu, kepada orang tu akan kitab. Kitab di sini makna surat catatan amalan. Kerana kita hidup hari-hari ni kita beriman dengan malaikat. Dan malaikat salah satu daripada malaikat hak awak kerja catat amalan kita ni namanya Raqib Atid. Semua gerak-geri kita, perbuatan kita, hingga kita menggerakkan kening kita masuk juga dalam surat catatan tu. Apa lagi perkataan? Tuhan kata dalam ayat lain, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah tutur perkataan keluar tubik daripada lidah kita, malaikat di sana adanya malaikat raqib atid nanti tulis perkara tersebut. Dan apabila sampainya hari kiamat nanti, Tuhan wi kita makan belaka. Makan dengan apa? Dengan satu loket yang ada di tekak, Tuhan letak situ. Apabila kita keluar tubik daripada kubur dengan tak berpakaian, tak selipar dan sebagainya, tapi di tekak tadi itu ada duk gantung surat catatan amalan. Ini Tuhan royak dalam Quran. Kita jangan kecek bab ghaibiyah, bab ghaib, malaikat apa hak Tuhan royak, Nabi bercakap. Banyak tu pada. Nak dengar siapa mengajar, dengarlah. Nak siapa ceramah, tak ada masalah. Tapi minta sah. Dengar alasan. Ya royak tu benar nak berlaku gini, jadi gitu. Alasan ada ke tak? Quran kata kan? Nabi kata kan? Lepas tu tak usah dakwa kita ni orang kampung, orang buat benar, orang buat kebun, orang duk dapur, duk masak. Padahal kalau kita nak ngaji Quran, ngaji hadis, itu tak usah tanya. Kerja bagi orang ngajar, dia kena buat kita boleh makan. Terkadang orang tak pandai duk dapur, tak pandai buat dapur tapi makan boleh. Kejap pun boleh. Sedap ada meniwak. Tahu mana mu tak pandai menanuk, tak pandai bergula. Hai lidahku ni boleh kejap. Sedap tak sedap? Tak ada cara memikir kata hang tak pandai buat dapur, makan pun tak sah. Mati di situ. Begitu juga terkadang kita nak berkecek arak pun tak boleh.
Quran pun tak nak ingat sebuah kali. Hadis pun ingat berapa hadis ya. Tu pun tukar takir. Tapi boleh tak kita nak ngaji Quran, ngaji hadis? Boleh. Asal kau orang ngajar royak jadi mudah. Supaya orang tak pandai buat kereta tu lah. Tapi ya ada duit nak beli kereta, dia beli. Dia orang lain bawa. Siapa seperti dia? Tu nak kita faham. Tak sepakat teori kata, cara memikir kata, kita tadi itu tak pandai Arab, tak boleh ngaji Quran, tak boleh ngaji hadis. Ada depan ni tak apa. Ya bukan kita tadi itu apabila tak pandai Arab, tak boleh nak mengaji Quran, tak boleh nak mengaji hadis. Apa buat apa? Sebab tak pandai. Orang hak pandai tu lah royak orang tak pandai tu faham. Tu kerja dia. Kita ni ke hantar dia mau tes yang kapal terubai, tes yang kereta api nak pergi ngaji agama. We boleh bahasa hak tu hak kecek Nabi bercakap, kelik mai kecek dengan bahasa kita. Tu hak anaknya. Bukan nak payah kepada kita. Tu cara mikir hak kena. Kalau gitu, dapatnya surat catat tiap amalan. Tuhan kata dalam surah Al-Isra. Tuhan kata wa kullu insanin. Tiap-tiap orang mana di kalangan manusia. Mau terjemuh lagu tu faham tak? Faham? Dia tak faham. Kalau amal buat payah, tak faham sungguh. Benda yang kita boleh buat mudah, kita buat payah. Sampai bila orang tak pandai tu, tak pandai situ. Tapi kalaulah orang pandai, dia ada hati, niat nak orang tak pandai tu pandai. Dia boleh pandai kita. Dia duduk situ. Sebab tu cara tu orang terkadang tak royak ke orang saya. Cara yang kata kat lain, buat nasi mandil. Nasi tu nasi hasdak, nasi menyoh hasdak tu. Dia tanya, buat gana ni? Buat tu gitu. Kita pergi buat seperti dia rayak gitu gini. Tak supang kita makan. Mana dia rayak tak habis? Ya saya ilmu dia. Nabi Muhammad kata kena. Katimul il yal'anuhu kullu syai'in hatta khuti fil bahr. Orang susuk ilmu ni, orang yang dilaknati oleh semua perkara walaupun ikan di dalam laut. Susu ilmu. Sungguh pun kita terkadang ilmu tadi itu bukan boleh dok royak belaka, tetapi ilmu agama tak boleh susu. Sebab tu cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sekara pun Nabi tadi itu susu. Tak ada. Siapa kaya kata innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Allah Taala tak malu daripada benda benar sedikit pun. Sebab keperluan kita kena tahu, kita kena tahu. Orang tanya, malu nak ngaji bab tu Apa kita perlu pada dia? Tak ngaji tak tahu, berdosa pula. Begitu keadaan. Maka wa kullu insan klik pada ayat. Ayat tu tak ada dalam kitab. Duk di lidah hamba nak baca we dengar. Tu tanda. Kalau boleh tanda, tak boleh tanda, tengok video ni. Lepas tu cari sekarang. Kita kena pandai ni main telefon ni. Telefon ni, ni. Telefon ni ya ada Al-Quranul Karim. Apabila buka Quran ni, ya mari surah gapo ikut. Kamar kita pergi pecek sini. Apabila pecek sini kita tulis. Apa kita nak tulis? Tengok nak tulis. Apabila tulis Alhamdulillah masalan. Tulis Alhamdulillah. Dalam surah ni ke? Dalam Quran kita nak ajar. We mudah. Belalah kita nak jadi lagu mana demo nak kata, kita we pandai. Main alat canggih. Apabila sebut Alhamdulillah ni, berapa tepat dalam Quran, ia mari habis dia dalam telefon ni. Pak kita beli apa? Telefon mahal-mahal. Kalau kita tak pandai nak guna Quran, guna hadis ni ada dalam. Apabila tekan lagi, Alhamdulillah duk mana? Duk di masalah tekan lagi. Tu baik ayat dalam surah Al-An'am, ayat yang banyak tu. Pahak molek lagi. Kita tunjuk dengan kalian. Ya baca Quran kita dengar. Baca lagu mana. Hak lagi. Tunjuk dengan kalian. Tafsir lagu mana. Sepetah lalu. Berangton. Tapi nak tahu. Dengan halusi. Lekseng. Kena ngaji pasal ni. Kena mari mahbelah ni. Kalau nak ngaji. Nak panggil tu guru main ngajar. Gitu keadaan. Tapi kita boleh tolong diri. Sepetah lalu. Berangton tadi itu.
kita tahu kata ini gini. Semua tadi tu kemudahan untuk kita orang pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang. Baik. Maka wa kullu insan, tiap-tiap manusia tadi itu alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Kami bawa datai loket duk tekak dia belaka hari kiamat nanti. Tubik pada kubur hidup. Tak mati dah lepas dah tu. Cuma dua. Imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Imma fis sa'ir makna dalam neraka, wa imma dalam syurga. Dua tu ya. Mari tadi itu loket duk tekak gini. Bahasa orang tani panggil kalung boleh. Duk tekak tu hak besar-besar tu. Nampak tu tak? Tu. Maka Allah Ta'ala kata, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Waktu baik bagi seorang tu hari kiamat nanti, kitaban, ini kitab. Supaya ada dengan ayat, wa amma man utiya kitabahu. Supaya. Sebab ayat Quran dia tak berlawan lagi mari. Dia tak menyalahi lagi mari. Dia kecek betul saiz dia. Bukan Quran sekali gitu, sekali gini. Ya bukan Quran lah tu. Sebab tu dalam otak kita kata, Quran ni berlawan semua sendiri ke agama. Jangan tu. Kalau dia ada ayat tak Quran ni, tengok. Kalau nak turut Quran sesat kita, jangan tu. Ya Quran tak ada bawa pada sesat, ya kecek tak belik. Cuma hadap belik tadi tu orang tu. Sebab tu kena pilih orang, nak tengok atau orang pasal mana, nak kecek sahih yang betul. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Waktu baik kita nak dia tu tadi itu tengok. Lalu Tuhan kata, waktu baik kita, pasal mari depan dia, waktu baik dak gini kita, buka dak gini. Tuhan kata, iqra kitabak. Membaca tengok, membuat gapo hati jaksa mutah muka dunia. Buat gapo hati? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dah bagi dirimu menyaksi bagi dirimu sendiri kata buat gapo. Supaya kita naik tahsir. Apabila tu hakim tanya, lah mana? Oh, kita mengaku belaka. Belalah lah mana mau bayar. Tu dia. Makna kita mengaku kalah sungguh. Mengaku salah sungguh. Tak agak nak lawan sungguh. Dia kata cuba baca kitab mung ni, lagu mana mu dah buat kerja. Orang mukmin di dalam kitab tu semua hak Tuhan tanda ada belaka. Malaikat benda hak tak molek tak ada. Hakut mana orang mukmin benda tak molek tak ada, sedangkan ia pun manusia berdosa petu, bukan malaikat. Kan tak ada Kerana tahu tak kita ada buat gapo, tak ada kejahatan tu. Kejahatan kita kerja adalah dosa, adalah benda salah. Pasal dia lah manusia bukan malaikat. Tapi minta ya jangan buat dosa pasal lahir-lahir. Hari ni kecek huduh-huduh dalam telefon. Nampak tu tak? Kalau balah dengan tok laki pun turun telefon. Hak balik lelaki pun royak isteri ialah tulah ning. Hak ning gitu. Berbagai-bagai. Tak ada sifat malu walaupun sikit. Berdosa, ya berdosa. Tetapi gano tak ada lah surat cetak teh amalan dia hak jahat-jahat tu ada hak molek saja. Sebab tu dia tadi itu wayang qalibu ila ahlihi masrura, dapat surat dengan tangan kanan. Kamar dia, amalan kebajikan dia tu banyak, dalam tu dia boleh masuk daripada ahli yamin. Golongan hadap lek kanan, nanti nak masuk syurga. Suka bahagia senyum di muka, kata klik mari cari puak dia, keluarga dia, kata hamba ni berjaya. Sedangkan puak ning tak berjaya orang hak kita nak baca ni. Apa orang mukmin tadi itu Allah Ta'ala surat catatan dia dengan tangan kanan dan tak ada dalam tu perkara yang berdosa-berdosa. Limaza? Kenapa? Kerana orang mukmin, syuf, cuba kita tengok. Orang mukmin apabila ambil air semaya kena molek dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena molek dengan syarat. Dosa tu tubik daripada kuku. Sehingga air titik hak akhir daripada kita ambil air semaya tu dosa pergi dengan begitu. So, yang kedua, kalaulah kita jaga air semaya, malaikat pula senantiasa istighfar kita.
Apatah lagi kita duduk ni dalam tempat hak kita ngaji ni, ngaji kerana-Mu ya Allah. Malaikat sebut depan tu, Allahumma ighfir li fulan wa fulanah. Hei Tuhan, apa bagi orang tu dan orang ni di kalangan lelaki perempuan. Malaikat tolong minta doa kita kalau kita ada semaya. Selagi kita rokok pula dalam hadis Daraqutni, itu hadis At-Tabarani. At-Tabarani fil Awsat. Apabila kita nak semaya, dosa duk tah ni penuh. Apabila rokok, rutuh rasa turun. Apabila sujud, rutuh habis licin. Lepas daripada semaya, zikir pula subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, 99. Datang pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir. Allah Ta'ala rakyat ke Nabi ayat kita kata, man lazima hadzal amal, barang siapa melazimi itu amal, ghufira lahu dhanbahu, diampunkan dosa zambuhu, dosa dia, walau kathra bimithli zabadil bahr, walaupun banyak seumpama buih di laut. Bah kita nak tinggal dosa ke mana kalau kita buat amal kena? Habis sungguh. Tapi jaga dosa hak Tuhan tak waktu baik daripada surat catatan amalan ni, dosa sakut paut dengan anak dah. Jangan buat sedap. Ambil pucuk lada dalam pagar orang tak rayak, jangan buat sedap, tak tubik hak tu. Orang lelaki pun sama. Nampak tu tak? Ambil mutu orang tak minta. Minyak pun tak bubuh pula lepas pada tu. Tuhan tak buat. Tu tak? Tu dia. Adapun orang tak beriman. Orang tak beriman, apabila ia tak beriman, jatuh diri dia dalam rugi. Kita ni mujur jadi orang beriman. Sebab tu supah kita pun dengar. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia duduk di dalam kerugian. Illa malaikat alladzina amanu wa amilus salihat. Malaikat orang beriman dan orang yang buat amal yang salih. Sebab tu Imam Syafi'i kata, laula nazalat illa hadhihi surah lakafat. Kalaulah Allah Ta'ala tawak turun lain pada ini surah dalam Quran, waris Quran atas itu surah wal asri ni ya. Hak lain tak ada waris. Nascaya cukup. Kalau kita amal molek cukup. Orang kafir ni kita tengok, dia ada nyawa tak? Ada perasaan tak? Adanya amalan dia, ada terkadang bangun belum subuh lagi. Kama dia habis hartanya wa amal untuk nak mendekati Tuhan dia. Betul tak? Amal tak sah rakyat lah. Rakyat takut kena kita duduk dalam sangkum pahu. Tak nak tamat. Nak kata kita duduk dalam keadaan mung agama mung, aku agama aku. Boleh duduk mung amalat, jual beli gi mari, sah gi mari boleh. Tapi jangan langgar gi mari. Mung nak pegang lagu mung pegang. Aku pegang lagu aku pegang. Kita duduk dalam negeri umpama tu. Soal, amanah soal kata, buat dia tu buat amal tak? Buat. Bukan tak buat. Ada segala-gala. Terkadang kereta orang sakit, tak patah duk jalan. Duk jalan tu, kereta pada buat dia. Nak akut orang sakit pergi situ, pergi sini. Baru-baru ada orang Islam, tapi dia pas mana dah? Pas tolong orang, terkadang orang Islam kita ni, ada lah kot jalan tu. Panjang lebih daripada sah gapo-gapo lagi. Untuk nak terima beras. Biar bagi. Orang tak beriman bagi. Berbagai-bagai daripada kebajikan yang mereka itu buat. Ila ain. Kepada mana amalan mereka? Tuhan kata dalam Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mereka itu buat amalan untuk diri dia. Tapi Tuhan jadi habuk angin bilicin. Tak guna apa sekarang. Apa? Kerana tak ada iman. Orang manusia ni nak uwi amalan dia tadi berguna, pasti kena beriman. Tuhan kata dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa dia buat amal, kan lelaki perempuan, sedangkan dia tu orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Aku nak dia hidup dengan bahagia. Kalau tidaklah, apabila gitu, cuba kita perhati. Amalan orang kafir seumpama sarabin. Pemana sarab, kita ni pernah naik kenderaan belakang, naik kereta belakang.
Pak biasa duduk tengok atas batas tadi itu, kita kecil batas lah sini. Nampak supaya air ke? Pengat air dia lilat tu ke? Itu panggil sarab dalam bahasa Arab, bahasa Tuhan. Amalan orang kafir belah tu. Tengok supaya air cerak-cerak atas batas. Tapi amalan apabila kita pergi tak ada pun. Tuhan kata ana walladzina kafaru. Amalan walladzina kafaru, orang-orang yang tak beriman, a'maluhum, amalan mereka kasarabin, seumpama mugah kita tengok atas batas. Biqi'atin, di atas batas, yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a, seka oleh orang dahaga kata itu air. Yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila dia pergi tak ada dapat apa sekarang. Cuba kita kira. Benar kita dah harap betul tak leh pasal kan? Benar dahaga kita ni apabila tengok seumpama air rasa gembira, apabila siapa tak ada walaupun setitik pun air. Amalan orang kafir lah tu. Maka akhirat esok Tuhan bangkitkan dia. Tuhan bangkitkan dia. Dia duduk dalam kubur juga sekarang. Dalam kubur duduk lagu mana? Kena seksa pagi petang. Orang kafir kena seksa pagi petang. Dan roh dia tadi itu, walaupun jasad dia tadi itu dibakar, digapo apa katalah, roh dia diseksa pagi dan petang. Sekarang roh dia duduk mana puak-puak tu? Puak orang Islam pun sama duduk mana? Duduk di alam barzakhiyah. Alam barzakh, alam kubur. Kita ni ada 5 alam. Alam zahri Adam. Alamnya nyawa kita duduk tak belakang tu ada. Kamar di alam perut ibu. Lepas belakang dah kita ni. Kamar di alam dunia ni yang ketiga. Lepas daripada tu alam yang keempat, alam mati esok tu. Apabila Allahu Akbar atas kita, tu alam akhirat. Letak di atas taknya kita dalam kubur, tu makna alam akhirat. Alam barzakhiyah, alam kubur. Orang panggil alam kubur, alam keempat. Bangkit daripada kubur hari kiamat esok tu, itu panggil alam akhirat hakikat abadi. Baik. Apabila puak kafir ni kan, ya tadi itu dikena bangkit. Apabila dia dikena bangkit ni, ia pun tanya, siapa yang bangkitkan aku daripada kubur ni? Lalu dijawab oleh para malaikat, yang kata hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hak ni hak Tuhan janji, kata mati hidup kelik, dan rasul-rasul semua kata mati hidup kelik. Mana dibangkit? Sebab Fak Quraisy dulu ke, dek kata ke Nabi, oh Muhammad ayat kata mati hidup kelik, mati hidup kelik. Mana dok ayat? Tok nenek kami mati gidah nu mana? Sore mana? Jawab hari mari, hidup kelik. Tak ada Awak mu ni Muhammad ni. Ayo tunjuk muka Nabi. Tu. Akhir sekali apabila sampai hari kiamat, siuk sunah sekekala kali yang kedua. Siuk mula-mula habis licing, tak ada apa sekarang, benar hidup mati belakang. Kemudian hidup siuk kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka itu bangun, kemudian tunggu. Tuhan nak pergi kana, pergi pada mahsyar nak neraka ke syurga. Tuhan katakan dalam Quran, wa nufikha fis sur, ditiupkan sunah sekekala, fasa'iqa man fis samawat wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka apabila siuk sunah sekala kali pertama, hancur habis licing, benda di langit dan benda di bumi. Hari tu langit pecah, bumi pun pecah, digulung balik, dilipat balik. Hari tu malaikat illa man syaa Allah, malaikat perkara yang Allah Ta'ala tak sewi binasa dengan sebab dengar suara sunah sekekala. Apa dia? 10 perkara Nabi raya. 1, Arsyur Rahman, arash Allah Ta'ala. Yang kedua, kursi. Yang ketiga, neraka syurga. Yang keempat, arwah, roh. Semua roh tadi tak mati, dengar sunah sekekala, tak mati. Yang keseterusnya, apa dia? Yang keseterusnya, para malaikat yang duk jaganya arash Allah Ta'ala. Malaikat Israfil tak mati lagi, Mikail, Jibril tak mati lagi, kemudian malakul maut. Hak nanti tarik nyawa orang tu pun tak mati lagi.
hari yang mula-mula kali pertama disiuk sunat sekakala ni iman kita. Lepas daripada tu akhir sekali Tuhan mati bilicing. Sampai ke malakul maut dia kata aku nak mati dah mung, sampai masa dah mung kena mati. Mati. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lepas pada tu Tuhan siuk pula. Tuhan tiup pula bakit. Israfil tadi hidup semula mung. Hidup mari siuk sunat sekali-kali yang kedua hidup semula akan manusia, maka puak ni bangun. Bangun tubik daripada kubur. Dia kata, siapa ni yang akakkan kami, yang menghidupkan kami, gerak kami tidur dalam kubur kami ni? Siapa dah buat lagu ni? Lalu soal itu ditanya oleh puak-puak tak beriman, malaikat tolong jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini apa yang Allah Taala janji, yang Tuhan nama Rahman janji, dan benar hak Rasul tadi itu bawa datang mari. Sebab tu kita tak rugi dah. Yakin molek. Tak rugi kita. Sampai kiamat nanti, sampai syurga tak ada tempat suk pun, kita tadi itu orang bahagia. Apa? Kerana kita tadi itu orang tunduk patuh beriman dengan Tuhan. Nikmat sebab tu nikmat al-iman Tuhan kita ni, kita jangan buat tak ada harga. Orang sekerak dunia 1/3 lagi tak ada beriman. Kita ni boleh beriman untung yang besar dah tu. Jadi apabila bakit orang tak beriman naik mari, tubik yang masa catung tubik mari. Sebab dia tahu kata dia tak selamat. Lalu Tuhan kata duk di pada mahsyar, duk. Pasal kata sakit banyak. Hari tu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Tak ada siapa dia berani kecek malaikat bisik kau gitu ya. Tak ada, pakau duk dia belaka. Oh lah. Ya kita duk dia ni makna kata kita tak tahu nak kecek apa. Supaya orang kita mikir apa tak tubik senyap. Orang tegar pun tak jawab. Itu makna senyap duk dia. Malaikat bisik kau gitu ya. Sebab dahsyat sangat benda dia tengok tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil sore-sore. Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada mana-mana orang malaikat Tuhan panggil kecek dengan Tuhan sore-sore. Dengan tidak ada orang terjemuh. Sebab tu kita kena cedek molek nah. Cedek bukan pergi ngaji Arab dak. Ngaji Quran. Lepas tu Arab tu kena ngaji melalui Quran ni. Ngaji Quran pandai tak apa dah. Orang-orang kita ni wi mati di atas Quran. Ada kan seorang duk nyanda sining sore ni. Orang panggil gapo dah? Lupa dah hamba ni. Orang pakai kepo parit ni. Orang panggil su ke gapo duk nyanda di tiar ni. Ya mati dah. Apa yang dia duk mengaji hari tu bawa pergi. Dan dia ditanda kata seorang yang walaupun akhir hayat dia pun nak ngaji kat Quran. Tuhan wi penuh. Tuhan wi penuh. Ya Tuhan ni pemurah. Kita ingat sudah Tuhan pemurah. Kita buat wi molek sudah. Usaha hati. Hati boleh ku nak ngaji 2 3 4 kali Quran wi balik makna dia. Baca tu ku baca dah. Tuhan wi beli 4 kali ganda. Hak tak senya, oh tak ada dengan kita. Tak ada dengan kita. Tuhan tak paling tengok pun orang pasal itu. Tuhan tak hada pun. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Tuhan tak mengampunkan dosa dia, tak hada, tak kecek, tak ambil tahu pun. Sebab kita tadi itu buat diri berdoa. Apabila mari orang ni. Tuhan kata tak najah mung. Allah. Apabila Tuhan kata tak najah mung, ambil surat catat amalanmu dengan tangan kiri. Sebab tu Syiah tu dia upih tangan kiri apabila nak kapal. Dia gambar kata Tuhan tu bodoh dengan dia kali. Nampak tu tak? Satu mazhab daripada mazhab dia. Tu sesat belaka tu. Tu sesat belaka. Nampak tu tak? Tu sesat belaka. Tu bak dia nanti amba kecek lain lah. Amba tak ada nak kecek bak tu. Amba ngajar madah banyak. Alhamdulillah madah tu madah ni royak pergi. Kalau kita nak ikut lelek malam tu. Atau ikut lelek malam pun ikut lelek sia-sia hari. Duduk saja ambil dengar.
Madah tu berbagai-bagai untuk kita tahu. Tuhan kata, mung tak najah. Amalan mung tak beriman di awal najah ke mana? Tapi aku panggil nak kecek sebab mung takut jadi. Tu ya. Mung tak hamba aku, tapi mung deraka dengan aku. Deraka pun aku tak boleh maaf hak ni. Sebab apa? Sebab mung kufur dengan aku. Kufur ni ada dua bagai. Ada kufur engkar. So umpama kufur orang-orang buzar sekarang, orang panggil kufur engkar. Kufur lagi kufur syirik. Kufur syirik lagu mana? So umpama kafir Quraisy dulu. Zaman Nabi, ya tak ada engkar tak Tuhan tu ada. Tuhan kuasa, Tuhan sedia, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Ya tak ada engkar tu, tapi ya syirik dengan Tuhan. Orang tu kufur juga. Maka kedua-dua ni Tuhan tak apung. Mai mikan apa ya tut langsung Tuhan tak apung. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang kufur syirik dengan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, Tuhan haram masuk syurga, wa ma'wahu jahannam. Apa kenapa ni akak? Tak boleh, tak. Tuhan tahu masuk syurga. Orang kafir pun sama. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takut oleh muhai orang beriman, neraka yang aku cedek untuk orang kafir atau beriman. Tuhan tahu masuk syurga. Sehingga bila puak kafir nak boleh masuk syurga dengan orang musyrik nak boleh masuk syurga? Bila? Apabila uta boleh masuk lubang jarum. Bila kita nak tunggu? Orang Arab ni dia kata uta masuk lubang jarum. Kalau kita sining, kita kata nanti kucing tumbuh tanduk. Kita sining, ya bahasa lain-lain. Tapi hak tulah ya. Nampak dah hak tulah ya. Tuhan kata Innahu mayastakbir. Apa nama Tuhan? Siapa dia istikbar? Dan dia tadi itu innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Allah. Letih baca ayat pasal ni kak. Takut Bukan makna kata orang baca tu dia tak tahu kata gapo nak jadi. Supaya kita pegang pisau tajam. Hai kena beringat juga walaupun pisau ada tangan kita pun. Tak kena lagunya makan tangan. Kita ada bimbang kan jangan-jangan budak ni hendak serkat pisau antas sendiri tu. Mocik sendiri tu, pokcik sendiri tu beringat juga. Buat galip-galip kecek wasdak kekerah tangan ni pisau tajam apa lagi. So umpama zaman Nabi Yusuf dulu tu lah. Zulaikha dia kata, wak sedap kata ke aku, kata dia gila ke Yusuf, kata. Nanti kau nak makan, nak panggil puak mu lagi. Ya wak sungguh. Wak dia panggil, Yusuf tu baik sikit Yusuf tu baik. Puak ni dok koyok, makan tangan-tangan tak kabar-kabar. Qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim, ya kata. Manusia apa nama ni malaikat ni, makan tangan tak kabar. Begitu juga orang baca ayat Quran, mengeluh. Ya reti, yang ngeluh lalu, takut dia jadi gitu. Sebab tu Umar ni, ya bekain kasar. Tapi apabila dia baca Quran, terkadang Nabi Yusuf derah ke Umar, derah sikit nak dengar. Ya serius. Ya gitu keadaan, supaya orang beringat. Itulah jadi bomo sekalipun. Ya pun kena takut juga penyakit. Sebab tu katuk hidung, katuk tu, katuk ni ada. Aku bomo tak kena katuk. Tak apa dengan mati sikit. Ya kena beringat. Tuhan kata innal ladzina kazzabu, sesungguhnya mereka yang bakit dusta, tak beriman. Wastakbaru, dan orang takabur, tak saya tunduk pada kebenaran daripada keterangan Tuhan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Roh dia Tuhan tak buka pintu langit terima. Wala yadkhulunal jannah. Orang pesan ni tak masuk syurga hingga bila ya Allah? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga masuknya uta dalam lubang jarum. Tak dah. Tak masuk. Sebab tu Nabi kata apabila sampai sini Nabi tafsir kata la yadkhulul jannata illa nafsun mu'min. Tak masuk syurga malaikat diri orang beriman. Sebab tu orang tak beriman tak boleh masuk syurga. Kita tu hewi jadi orang beriman yang tak kena tulis kertas.
Tak syukur lagi. Pasal tak syukur lagi. Pasal tak terima kasih ke Tuhan lagi. Tu maksud dia. Mereka ini ni. Wah, ayat ke-10 ni. Tuhan kata mu tak najah nah. Oh ya betul itu lah dah. Mari terima surat catat amalan. Bahasa kita nak ayat gitu mudah. Dia kata dan ada pun mereka yang diberikan kitab dia tadi itu fak tak najah tu. Wara'a dhahrihi. Apa makna wara'a dhahrihi? Tuhan kata paling belakang. Hina dah lah. Kita ni kecek dek gini, kayak semuka gini. Tuhan kata paling belakang. Aku nak wis surat catat amalan. Tu paling belakang gini. Tak ada lagu tu. Allah tangan kat bawah, terima lip belakang. Sarana. Oh huduh. Amo nak sebut pasal tak berani. Tak yanguk. Ada pak ahli syurga terima dengan cara molek. Seumpama demo terima prindia kat tangan pah kot tu baru terima. Kat tangan gitu pah kot tu. Orang biasa terima prindia tahulah dapat raja dapat gapo kan. Gitu keadaan. Tu. Maka kita apabila terima surat tangan kanan, tak apa selamat. Hak ni dak wara'a zuhurihi, wara'a dhahrihi, bukan zuhuri, dhahri, belakang daripada belakang dia. Wara'a dhahri ni makna dia tangan kanan dia tu dia paling belakang dah. Bubuh di bawah celah kaki dia tu, Allah balik belakang. Hai, hudah. Itu makna wara'a dhahrihi. Mari dengan la, ada la dah apa kamu tu? La ada tak? Datah pada ayat Quran tu ada la tak? Ada lahlu, tak nampak tak? Situ tu nak royak kata gapo? Tengok dalam kitab Hafsah hantar ada tak? Tak ada, tak apalah. Tengok dalam Quran Hafsah, ulama kata sining ning kita tak sah wakah lah, kita sambung lebih utama. Al-waqfu wal wasl. Kita nak berhenti ke kita nak wasal sini? Wasal lebih utama. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Berhenti situ. Berhenti situ. Sebab makna dia akan masuk. Apa makna fasawfa? Maka selagi mereka tadi itu yad'u subura. Apa makna dia wis itu? Maka dia akan merokong, mana kata menyebut kebinasaan. Dia akan sebut kebinasaan. Dia akan berjerit. Dia akan kata dengan perkataan dia tadi itu, oh celaka sungguhlah aku. Subura ni mana wail. Celaka sungguh hidup aku. Pada supah diri tak ada beda apa. Apa tu tak? Sebab tu kita jangan supah diri, jangan supah anak cucu kita. Walaupun nak muris setara mana pun, break ni makan. Sebab orang yang supah apa nama ni diri dan anak cucu, dia makan diri sungguh. Makan diri. Jangan lah, jangan. Minta Tuhan jauh. Sebab tu orang Arab dia kecek molek sama. Kita apa kalau ngaji negeri Arab jumpa sihat dah. Doa tu. Kita pun alhamdulillah sihat lah. Minta Tuhan sihat semua. Gitu nak cakap. Bukan tak yalah dah aku nak mati sekarang. Mati sungguh. Dia turut mulut. Kita ni tak sah kecek. Hak mati tu hak oleh kali, widuk baca Quran, tak ada dah sakit gapo, mati. Hak tu oleh kali. Kalau orang lelaki duk mengajar dah baca ketubah, mati. Hak tu oleh kali. Apa? Kerana mati di atas amalan hak molek. Ni kita ke nak pesing. Pesing kata dia kena orang usung dulu, nyawa tak ada lagi. Tak salah tu. Sebab cakap pe kita. Kamput kong rau ni. Cakap pe kita tu membawa kita tu jadi belah tu. Tak sah lagu tu tak sah. Kecek imalek. Sihat, alhamdulillah sihat. Minta Allah Taala wis sihat semua. Tu hawi sebagai mulut nak. Allah ni tu itu sikit ada tolong doa lah hingga insya-Allah hingga. Amba apa tahu insya-Allah Tuhan berilah. Kecek jadi adanya ijabiyat. Ijabiyat mana kata? Tang buak. Kecek jadi naik, ada semangat sama, bukan turun. Ni amba biasa duk Mesir, duk luar negeri. Ada orang dia tarbiyah lagu mana keluarga dia. Turun mata kecek. Kalau kita tak pegang diri kita gelasa pah dengan dia. Gana? Kita pergi, kita pakai pergi beli kedai tu apa. Dia tanya, buka kedai tu.
Belum nak pergi lagi. Buka ke tak buka. Satu sekali. Mari sekali, kita beli muka tu. Payah nak jual ke tak kita? Jadi duk heret pas bawah semata. Lah, bukan lagu tu. Jangan kita hajar diri kita lagu tu. Gapo, we boleh. Tanya mak dah kita ni. Naik bukit tinggi mana? Nak buat kebun dia tu. Berjalan kaki. Sampaikan hari ni anak cucu pun dapat kesenangan. Orang-orang hak lain pun dapat kebaikan. Begitu. Sini pun sama. Orang-orang lain pun sama. Kena semangat. Jangan kita kecek we patah semangat. Ni dah usik diri ni. Apa dia lagu tu? Ni orang kafir. Ya da'u thubura. Dia kata, oh celaka sungguhlah. Aku ni gini. Pedah ke apa dah? Ma fil faedah. Tidak ada pedah sikit pun. Tak ada dah pedah. Nampak tu tak? Tu. Kama dia. Wa yasla sa'ira. Yasla ni. Kita bahasa tani apa panggil selai. Budak ni kecek tarti aku selai air. Selai. Bahasa Arab ni yasla. Yasla ni mana memasuk seorang tadi itu di dalam api neraka yang berbakar-bakar, yang bernyala-nyala. Tu makna dia tu. Nampak tu tak? Tu. Kita bahasa taning ni kita guna banyak bahasa Arab, bahasa Tuhan. Dia mubtahir diri sikit daripada benda duk jadi tu. Dalam bahasa Tuhan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa dia boleh sekat hawa nafsu, syurga lah tempat dia. Nafsu tak molek tu lah maksud. Syurga tempat dia. Pas kita kecek, tahan diri sikit, menahan sikit demo tu. Menahan tu menahan dah. Semua bahasa ni kita galik ambil sini. Sebab tu orang kita sini baca Quran tak telak. Maaflah bukan nak puji orang Melayu dak. Orang Melayu kalau ngaji molek, lidah dia boleh baca bahasa Arab, bahasa Quran tak telak. Kelebihan tu hawi dah tu. Bahasa Cina payah sikit nak baca Quran. Je tak percaya mau mengaji dengan Cina pun bukan sikit. Lepas tahun duk dengan Cina, Cina Islam pun ada. Baca Quran kat jangan kira. Pas kita tanya tu guru kita, paslah mana semaya dia? Dia kata sah bagi dia, tak sah bagi kita. Dia kata. Dia baca Quran pasal dia tu sah dah. Sebab dia kuasa banyak tu. Kita tak leh. Dia kata. Dalam Islam kita ni, orang ni boleh, orang ni tak boleh. Quran sama Quran. Sebab ia tadi tu kuasa banyak tu. Kita kuasa lagi, boleh lah. Sebab tu Islam ya bina di atas Islam bina di atas al-istita'ah. Ayuh. Bina di atas al-istita'ah. Kuasa kita banyak tu. Bahasa orang moden kata power kita. Kuatnya boleh banyak tu. Tuhan tak ada bangkap, tak ada paksa, kita buat lebih pada tu. Baik. Innahu kana fi ahlihi masrura. Apa pula sini? Dia kata, sesungguhnya dalam dunia dia duduk tu. Syuf. Orang hak dalam, kena masuk dengan kau dalam dunia ni. Innahu ay al-kafir. Orang tak beriman tu. Kana fi ahlihi masrura. Dia duduk dengan keluarga dia dalam dunia mewah. Nampak tu tak? Tak ada mikir terhadap hujung jatuh. Dia duduk seni. Bahkan buat main-main pula. Dengar ajaran Islam. Sebab tu, hari akhirat esok, Tuhan wari orang yang beriman tadi itu depan dia. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulu rabbana amanna ila akhir ayat tu. Fastakhaftumuhum sikhriyan hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhaqun. Mung tengok terhadap puak ni, mung kata puak bodoh, puak bengang, puak tak erti apa, puak tak ada semasa, puak tu, puak tak maju. Mung dak kata ke dia terhadap orang beriman ke? Orang kafir, mung dak kata terhadap puak ni ke? Lepas tu mung dak buat ngejek-bejek main kata terhadap puak dia. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Hari ni aku nak balas puak ni, hak mung kena hak mung tu ejek, muat tak pakar, muat tak ada harga. Hari ni aku nak kata puak tu puak berjaya. Ha ni dia. Hak ni maksud kata innahu kana fi ahlihi masrura.
Seumpama Ummul Jamil tu ke, isteri bagi Abu Lahab. Dia tak kala gi ambil kayu di bukit mana, di hutan mana, tak terlupa daripada duri untuk tahankan Nabi. Dan orang-orang beriman hendak mari ngaji dengan Nabi, terima Islam, ya tahan belaka. Lepas tu dia kelik rayak pada keluarga dia, aku buat kerja dah padai dengan mufak tu, dia kata muka tak reti sangat, aku tahan dah duri-duri. Orang Islam pun terkadang luka kena duri ni, kamu dalam pasir laik itu ke, pasir negeri Arab tu, Talesa itu, pasir laik, dia tak nampak jijak kan orang dulu mana ada kasut, ada selipar umpama kita sangat, pakai jari kaki gitu, berdarah. Gi ngaji dengan Nabi, Nabi pun tanya kena apa? Kena duri, tak tahu mai mana. Duri dia matu tak. Sabar. Tak ada apa. Kena kata demo lagi, kena tunjuk muka lagi, berbagai-bagai. Puak dia kelik dari rumah, puak kita buat kerja dah. Masrur dengan kena orang, buat orang, kacau orang, buat orang sedih dan sebagainya, ia masrur. Akhirat esok tu heboh ngaka puak dia. Tu sebab tu kita jangan ambil kesenangan kita di atas kesusahan orang, jangan. Ya pe auความสุขบนความทุกข์ของเขา jangan. Tak boleh. Tak boleh ya buat lagu tu. Jangan sama sekali. Hak kita, hak demo, jangan duk gaduh pergi mari. Kita boleh bagi hak kita hak lebih pada dia, dia boleh bagi hak lebih hak dia pada kita. Tabadal. Lagu tu tak apa. Tapi mengenak orang, mengarut orang, menyakiti orang, jangan. Seumpama puak-puak kena masuk ngakon. Walaupun kita orang beriman kena masuk ngakon juga, lu salah. Hak ni tak tubik, kita ni tubik, tapi parut penuh di tubuh. Walaupun basuh dalam sungai ahli syurga dah pun, parut masih ada. Lalu puak ahli syurga kata, alhamdulillah puak mu sapa juga ke syurga, terima kasihlah, mana syukurlah pada Allah. Ahlan wa sahlan, terima jin ditanrap puak mu ni gini-gini. Tapi dinamakan mereka itu jahannamiyun. Apa mana jahannamiyun? Puak pernah masuk neraka. Hari ni kalaulah kita biasa masuk got, nasallahu taala salam wal afiyah, orang kecek gak belakang kita. Oh demo tu got dah dulu tu. Tapi lah ni ya molek dah. Lah ni ya molek dah, tapi dulu ada parut dulu tu. Sebab tu jangan kita masuk neraka nah. Jangan. Patut saya masuk neraka nak buat lagu mana ustaz? Ngaji Quran, ngaji hadis, ngatuk guru faham, tak masuk neraka. Tak sesak sana. Apabila tak sesak, tak masuk neraka. Kalau sesak tu kena masuk neraka. Lepas tu Quran ni dia jamin tak sesak. Ni ya rakyat kita. So. Tak sabi ngaji Quran, tak sabar se. Nampak tu tak? Tak sabar se. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Dia tadi itu sangka. Kata dia tadi itu tak mati. Sangka kata dia tadi tu tak kembali kelik pada Tuhan untuk buat balasan. Tak, dia tak ada berasa apa benda tu. Supaya orang kedua orang tak berasa kata dia tadi itu kena jadi seperti dia kena buat tu. Seumpama Khabbab. Ya ada Khabbab ni sahabat Nabi. Dia masuk Islam. Ketua hak beli dia tu, Yahma. Ambil ni, besi panah ni, bakar dengan api panah lulu mata merah, tengok di kepala. Tengok sini. Habis kepala Khabbab. Walaupun begitu, ia pun jadi orang beriman situ, tak tinggal agama. Tapi Tuhan adik, ingatlah Tuhan adik. Ia jadi sakit kepala. Obat sakit kepala kena tuai dengan api, kalau tak tuai dengan api tak hingga. Panggil Khabbab, mari, aku sakit kepala pula ni, nak buat mana ni? Bakar api, serah kepala dia. Hak tula-tula. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Balasai baik, tu orang buat baik, Tuhan balasai baik. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasai hak wajah, kena jahat juga. Ada situ. Bagi kita pilih nak ada mana? Tanya kita pilih ambil. Innahu dhan. Seorang tadi hak kufur tu, dia suka, dia gamuk, alla yahur, alla yarji'u.
dia tadi tu tak mati. Kalau mati pun tak kembali. Kalau kembali pun sutar saja masuk neraka. Sebab apa? Dia kata ayyaman ma'dudat. Masuk neraka beberapa hari saja ya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kita ni kekasih bagi Allah. Kita ni orang rapat dengan Allah. Tuhan nak seksa ke kita? Dia buat skor lagu tu. Yang itu ahlul kitab. Sama je dengan puak ni. Sebab tu jadi uat orang sangat tu. Di Timur Tengah tak tahulah. Kita ni hamba lembu nak gerbel. Ya hamba orang nak bunuh. Teruk sebab demo. Teruk. Benar ni bukan benar khayal. Benar sungguh hak berlaku. Tapi terkadang kita tolong demo terlekat, duduk ditekak. Tak masuk di dalam perut tu. Faham dah hamba rakyat tu? Allah tolak pergi kelai, nak kelai tak boleh, terlekat, duduk tekak. Lepas tu lepas dah tu tak tahu. Hatu orang nak tolong. Tu cara dia. Innahu dhanna an la yahur. Yaska kata dia tadi itu tak ada kena kembali klik pada Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Yang kita duk suka lagu tu. Sebab apa? Sebab dia kufur dan jahat. Lalu Tuhan kata bala. Ayat yang ke-15 tu bala. Bahkan dia tetap akan kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan sesungguhnya Tuhan dia tu adalah dengan apa yang dia tadi itu buat. Tuhan janji kata Tuhan nak balas. Tuhan janji kata Tuhan nak kira. Tuhan janji kata Tuhan nak seksa. Tak sah bimbang. Tu mana kata inna rabbahu kana bihi basira. Ai inna rabbahu kana basiran bihi. Asal klik kau tu. Tapi Tuhan kecek dengan bahasa balarah dia. Bahkan sesungguhnya Tuhan orang kufur buat jahat saning tu adalah dia nampak. Adalah Allah Ta'ala tu nampak dengan perkerjaan yang orang kufur dan orang jahat tu buat kerja. Tuhan kata tak sah bimbang. Aku balas cerak. Tetapi aku nak uwi masa. Ya masa ni, sebab tu masa ni penting juga. Kita kena uwi juga. Okat. Masa, peluang. Lagu mana? Terkadang Tuhan tadi itu tahu. Kata orang ni jahat. Kata orang ni orang tak molek. Tapi kan ada senelene, segadega. Kan Kerana Tuhan uwi tempoh dia. Tapi Tuhan uwi masa, jangan ingat atas Tuhan terlupa lah. Tuhan kata aku akan balas kamu satu hari. Tuhan balas sungguh. Sebab tu orang yang ada pengalaman dia kata, orang jahat ni kita tak usah kait dia luruh. Orang jahat ni tak kena cari galah dia kata. Dia luruh sendiri. Sungguh. Supa dengan buah kayu atas pohon tu. Apabila dia punah, sahabat tak usah upah orang naik duk kerak dia. Duk ambil dia dak satu hari, lurus sendiri. Tak lama. Tak lama tu pakai masa jeje juga, bukan tak lama seminit dua. Ni kita nak gapo selalu-selalu. Mana boleh lah tu. Sabar dulu sikit. Nampak dah tu tak? Sabar dulu sikit. Imam Ahmad 40 tahun baru boleh menyawa akaknya Islam. 40 tahun baru boleh nyawa. Belum badan ni kena katok, kena pukul, kena jijak sampai ke selak-selak di dalam penjara gok. Siapa ke tok apa nama tok khalifah tu, pemerintah tahu waktu bek dia. Lama mati dalam gok kita, orang pakat murih pula ke aku. Sabar demo 40 tahun. Kita pun kena sabar. Nanti tengok, tak sabar saya. Tu yakin. Kalaulah kita minta doa ke Tuhan nak malam, qadirah lagi. Qadirah lagi. Lalu Tuhan kata fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Apa pula sini? Apa makna dia? Maka aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu apa nama tu? Waktu merah tak kala nak habis waktu nak habisnya hari itulah. Kita tengok
merah di kaki langit tu ke? Di kaki langit tu. Apabila matahari tu turun, merah. Apabila merah tu waktu maghrib tu. Apabila habis waktu maghrib tu habis merah tu, habislah waktu maghrib. Habislah waktu maghrib. Sebab tu kena cepat sikit maghrib. Cepat sikit. Sebab waktu hak pendek sekali. Dan banyak orang hak tak semaya, banyak semaya maghrib. Sebab zaman Nabi dulu, orang panggil semaya maghrib ni semaya munafiqin. Beripung munafiqin di semaya maghrib tu. Nak tengok muka puak ya, mai semaya maghrib boleh jumpa. Tuhan supah dengan waktu tu. Kenapa? Kerana Tuhan nak rayak kata, di situ tu ada ibadat khusus yang kamu tadi itu kena buat kerja. Yang kamu tadi itu kena buat kerja. Subhanallah. Lepas pada tu, wal-laili wa ma wasaq. Dan demi malam serta segala yang diselimuti. Segala malam tadi itu ambil di awal malam hingga akhir malam. Malam ni bagi 3 ke? Allah Ta'ala bawa datang mari kita belaka untuk menyelamatkan kita. Satu malam untuk rehat, yang kedua malam untuk ibadat, yang ketiga malam untuk mengaji. Sebab tu malam ni ngaji ratik, rehat ratik, ibadat ratik. Ibadat khususiyah, walaupun tidur orang mukmin tu ibadat juga. Cuma kena ada ibadat khusus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maya ratik malam. Qumil laila illa qalila. Semaya ratik malam walaupun 2 rakaat. Tu semaya malam ni tak ada syarat kena tidur dulu lah. Orang-orang ada ayat atas kena tidur dulu. Tidur tak bangun. Ambil hak Umar awak. Tak ada syarat kali. Ambil hak Sayyidina Umar buat, semayalah di mana-mana lepas Isya 2 rakaat ke 4 rakaat ke semaya. Tak apa. Kalau semaya witir lek malam pun masuk dah dalam kata kita semaya juga malam. Kita ada istiadat nak semaya malam bila? Terawih baru nak semaya malam. Moleklah tu, tapi sepanjang malam. Bukan mana kata kita semaya terawih betul berhenti sepanjang tahun, bukan. Semaya malam dua. Salatul lain, Nabi kata salatul lain masna. Dua. Kena semaya we cukup orang ngaji sining ning, we cukup boleh jaga qabliyah ba'diyah dulu mula-mula. Sunat sebelum semaya sunat, sunat sebelum subuh, sunat sebelum zuhur, lepas daripada zuhur, sunat sebelum daripada maghrib, lepas maghrib, sunat lepas belum pada isya, lepas isya, sunat belum daripada asar. Jaga tu dulu. Tu hamba capur, muakkadah dan tak muakkadah. Hamba capur. Kalau muakkadah tu sunat subuh 2, sunat zuhur 4 balik depan, 2 salat. Sunat zuhur pula balik belakang 2. Lepas tu sunat lepas pada semaya maghrib 2, lepas pada isya semaya isya 2, 12 rakaat. We jaga tu dulu. Hak fardu tak kena tanya dah. Fardu tak kena tanya dah, kita dah buat bercakap dah. Jaga hak tu. Lepas tu kalau aku semaya ni Tuhan nak wih gapo, kita orang tanya wih tanya hak tu. Tu kita kena pakai wih lalu, Nabi wih kita wih. Nabi kata man shalla fil yaumi wal lailah thintai raka'atan nafilatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa dia semaya 12 rakaat siang dan malam, hak bukannya jadi wajib sunat bagi dia, Tuhan bina rumah dalam syurga. Bah kalau kita boleh jaga hak tu, maksudnya diri kita tu Tuhan haram tak saya masuk neraka, masuk syurga. Pas payah gaponya hak tu. Oh, kita tak ada ustaz. Tak ada gana cara yak masa. Tak ada gana. Tak ada guna. Kita orang perempuan mudah sekali ya tak wajib semaya Jumaat. Mudah sekali orang perempuan buat amal. Kalau yang nak pergi semaya Jumaat jangan duk lari. La tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan mudah lari. Orang perempuan nak pergi masjid jangan lari. Tapi kalau dia tak segi semaya di rumah lebih afdal. Kalau dia tanya kata orang perempuan ni semaya mana hak molek sekali? Di rumah dia. Bah nak semaya masjid boleh tak? Boleh. Orang lelaki semaya mana hak molek sekali? Di masjid. Pada rumah boleh tak? Boleh. Apabila ada uzur. Uzur lagu mana? Takut orang
ada penyakit, tak ambil, bergotu bergani daripada sebab-sebab, maka semaya seorang boleh lah itu. Umpama dia jadi monteri. Monteri ni ada orang kena, ada orang tak kena. Mu tak kena pergi masjid, mu semaya rumah mu tak apa. Jemaah mu pun tak apa. Mu nak pergi jalan tepi-tepi batas tu, bahaya untuk dirimu. Tu orang isi sena tu baik. Sebab tu jadi orang biasa seni. Tak usahlah payah-payah nak jalan kedai pagi pun payah tu. Nampak tu tak? Susah. Demo tu kena, harga itu ada orang kena, ada orang tak kena. Hak lagu tu uzur, tak apa. Tu amal raya betul-betul lalu dah. Lepas tu kalau lah ada perbincangan, kita nanti bincang semula. Baik. Semaya wucukuh tu, Tuhan cedek bagi kita jadi ahli syurga. Tak ada payah ke apa. Amo tak ada, wak dapur sudah. Itu apa yang nak makan nasi sudah. Baru buka satu baru sudah. Semaya Zuhur. Nak semaya Zuhur, dia ambil air semaya. Lepas tu, sunat air semaya malah kita sewak. Habis tak apa. Semaya sunat Zuhur dulu. Lepas tu semaya Zuhur. Tak agak letih. Nyana dulu. Lepas tu semaya pula. Gitu. Baru sikit habis. Apabila kita besok, tak apa. Ya kena duduk dengan besok. Kebiasaan. Supaya dengan orang. Ni budak ni. 5 juzuk sehari merajaah Quran. 5 juzuk sehari biasa. Pas kita 5 juzuk lah. Muntah tu 7 perkara. Semuka tu pun heret-heret dada kata. Wi biasa. Kuam kun ke ini. Cetam hai rau ni. Prian-prian terus kebiasaan ni mengubahkan diri kita. Gitu kita nak. Pagi petang kita baca dah azkar. Kalau kita duduk lagu tu dah. Wallahi sihat dah. Akal kita pun jadi tak jadi cacuk, tak jadi nyanyuk, tak jadi terlupa. Dan bahagia hati ni tak ada dah. Sebab tu jamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, hak tenangnya hati, orang yang duduk dengan Tuhan saat ni. Hak tu tenang. Benda ni nak beli tak boleh dah. Orang tak seduk, kita nak bayar 1000 kok sehari dia duduk, ya tak duduk. Tapi aku tak bayar sekuh habuk, ya duduk. Tu. Aku ni nak bayarnya anak lebih hingga penyakit. Kalau dia kena. Tapi kalau Tuhan kata, mu tak kena penyakit dengan sebab amalan. Tak kena. Ada. Memang nak amalan pesing, hak pesing kitab wa sunnah. Hak amal tak sewi kena penyakit. Tuhan sihat sama. Ada. Bukan tak ada. Tu ada. Tapi tanyalah. Tapi tanya luar lah. Tak usah tanya sini. Tanya luar. Gapo raya hari tu ada ke? Kita nak amal lagu mana? Kita sihat sama. Nampak kata gagah. Kita tak dahaga ai, tak tu tak ni lagu mana? Amalan lagu mana? You kena cak. Tanya dia, you tahu. Tu dia. Kama dia malam ni, mari klik sini. Wal laili wa ma wasaq. Dan malam dan demi malam, juga apa nama? Barang yang hipung sekali dengan dia. Barang hipung sekali dengan dia tu daripada masa tersebut. Masa semua halik malam tu Allah Ta'ala wa'wi kita belakang tu. Masuk dalam tu belakang. Mana ulama tafsir katakan malam ni untuk kita mendiami di dalamnya semua makhluk-makhluk. Makhluk perlu pada malam. Sebab tu hari ni jadi setak belakang. Ayah tak boleh tidur malam lah ni. Buka pelita sampai cerah. Kita pun makan hak tu, makan tak tahulah berakhir sedap ni ayah ni. Akhir sekali jadi sakit lutut. Jadinya penyakit jantung, jadi penyakit ni. Buat apa? Kerana dia tukar fitrah. Apabila tukar fitrah ni punah lalu. Gapo-gapo kalau buat tak kena dah tepat, hudah lalu. Maaf lama nak kata ni. Kain niqab kita ni, kita katuk muka ni, kita pakai kain suku. Maaf lah kecek mudah gitu. Kalau kita ambil stuking, kita botah kepala kita. Kita katuk muka, kita pergi ngaji Quran katuk dengan stuking hari ni. Pasal kan tu? Dia tak molek Begitu juga ni. Masa malam orang suruh tidur, orang suruh mendiami dalam waktu gelap. Binatang kita gapo kita nak jual, nak gapo, kita duduk dalam gelap lah. Gitu keadaan.
Malaikat nyamuk tak ada arah pasal kelambu, pasal pelita gapo tu adalah sikit-sikit tu. Tapi sekarang Allah ni cuba kita tengok. Tak kira gapo-gapo, semua tak ada sihat sahabuk. Tak ada sihat sahabuk. Kita ada berasa, kalau sebut kena ke demo, payahlah ni. Demo nak menega, kita nak raya hukum agama. Lepas tu demo menega tak kena dengan hukum agama. Kita raya hukum agama tak kena dengan raya menega. Murih kita. Pak kalau kita makan duit dia pula dosa pula. Di bulan-bulan dia duk bantu juga kita. Entah kena ayat apa dah. Sebab tu orang yang nak jadi orang atas ni kena ada juga leka cek sikit sebanyak tu. Jangan pesen kata duk kaluk dengan demo. Kalau orang hak bantu tadi tu nampak 100%. Dia nak rayak gapo dia rayak. Aku nampak. Aku tak kena aku nak beki. Tak apa, tapi berapa orang nak lagu tu? Tak ramai. Tu nak kita nampak wis itu. Kemudian wal qamari wal qamari idza tasaq. Dan apa dia ni? Ayat yang ke-18, dan bulan apabila dia penuh cahaya menjadi penuh penamu. Bulan apabila kita tengok hari penuh penamu 45 penamu hari baik tu kan? Malam yang ke-15 tu, malam 14 tu pencerah dah nampak tu. Jadi pedah bagi kita apa dia? Tengok kekuasaan Allah Azza wa Jal yang berikan kepada kita. Bulan ni, cahaya bulan ni tak punah dengan mata. Ia tak serupa cahaya lampu sekarang ni. Sebab itulah pelita putih ni dengan pelita lampu minyak gas dulu tu kan. Hak cahaya bulan tu, mata teh hak nung pada hak ni. Mata teh hak nung pada hak ni. Walaupun kita tak kata hak ni pun tak ada masalah. Tapi cahaya bulan ni, kamu tahu ke tak? Zaman dulu orang tulis hadis ni, tulis bawah bulan tu ya. Tunggu bulan penama, tulis. Gitu keadaan. Dan bawah bulan tadi itu ada perkara-perkara yang itu ilmu sains lah pula. Kita tak usah berbicara lah tu sini. Kita nak masuk kata, bulan ni Allah Ta'ala jadikan untuk kehidupan manusia, keselamatan manusia dan juga untuk jadi perhiasan bagi hidupan kita. Kama dia kata la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maksudnya sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang berbangkit-bangkit banyak ya, yang berbangkit-bangkit tukar keadaan sebagainya. Ulama tafsir kata di sini ning nak jawabnya supah. Nak jawabnya qasam, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak rakyat kata keadaan tadi itu kita kena naik satu persatu. Makna lagu mana? Kita ni ayat ke-19 daripada surah Al-Insyiqaq ni, ayat ni menunjuk kata kita tadi itu wak hijah kena setangga-setangga. Sejakah ke sejakah. Supaya orang nak waknya hijah gapo-gapo mula terah hijau ni tak sekung dengan dia tukar. Terah ni tak sekung dengan dia tukar. Terah sampai 3-4 kali baru tetap bagi dia. Allah alhamdulillah. Ni kita wak serbah entah sewak hijau dah riba tangan dah situ. Supaya kita ngaji juga. Ngaji sekali orang ustaz merah tak faham gapo kata tak tahu. Malah dah aku nak pergi. Dak tak tahu situ. Ya kena usaha sikit. Supaya kita nak telai gaduh-gaduh, lekat tekak. Makan sikit. Bela-bela kita makan, lepas tu kita mamuh, lepas tu kita telai, lepas tu bohak lain pula. Sikit-sikit. Ambil masa lah sikit. Ni dak bubuh. Gana nampak sihat molek mati, lekat tekak aja. Ning orang panggil kata benda yang Tuhan hajar kita la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabun makna naik sejakah ke sejakah. Satu tangga ke satu tangga, satu tingkat ke satu tingkat. Diri kita ni lepas banyak perkara. Mari seni dulu, kamar dia susah. Mari tak sihat, kamar dia sihat. Berbagai-bagai tukar. Itu keadaan kita hidup di dalam dunia. Akhir sekali, apabila hidup, kamar dia akan mati. Apabila mati, akan pula hidup. Apabila hidup di sana, situlah tempat ukur kata nak berjaya ataupun tidak. Subhanallah. Benar-benar lagu ning ni kita kena memahami jadi jelas.
Setengah ulama dia tafsir ikut ni. Dia kata hari kiamat nanti ni, setelah daripada mati itu, apabila mati, dalam riwayat kata man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa mati menepati dia berjumpa dengan kiamat. Apabila mati ni putus biar malik. Hak nak baca Quran walaupun sehuruf tak boleh baca dah. Nak rakaat sujud walaupun satu rakaat, walaupun satu sujud tak boleh dah. Habis masa. Sebab tu orang kecil-kecil kata, oh demo tu mati. Lepas dia tak semaya Zuhur dah. Dia nak taruh ngorik lagi. Zuhur tak semaya. Semaya kau nak dia mati dah. Tak boleh dah. Maka apabila sudah daripada kembami, mula start situ. Dia tadi ahli bahagia ke ahli tak bahagia, start situ. So siapa ke boleh diri dapat pintu neraka ke pintu syurga, itulah keadaan yang berubah tak serupa. Tapi kita ni orang beriman ada keistimewaan sidik fisid, suku lah mana duduk di padang mahsyar suta saja. Suta saja. Tak ni ke Zuhur sembahyang berjemaah sana ni asal dah ni. Kita duduk pada mahsyar ambil di awal. Orang yang beriman dengan awal bangkit Nabi sampai ke akhir orang yang mari atas muka dunia ni umat Nabi kita belaka di kalangan orang beriman masanya tu. Lepas tu pahala syurga. Pahala tu pahala syurga bagi orang beriman molek amal molek pahala syurga bilicing. Minta Tuhan kita semua jadi ahli syurga belaka Allahumma amin. Apa? Orang tak beriman pahala neraka. Baru mari hak kira bercara hak lain pula. Tu kita sebab tu kita tadi itu gitu keadaan. Fama lahum la yu'minun. Apakah sebab mereka tadi itu tak beriman? Sebab apa? Fama lahum la yu'minun. Maka apakah alasan mereka bersingkat tidak mahu beriman? Apa sebab mereka tak beriman? Dia tu Tuhan jadi. Langit bumi Tuhan jadi. Matahari bulan Tuhan jadi. Udara Tuhan jadi. Siang malam Tuhan jadi. Segala-gala Tuhan jadi belaka. Tuhan jalankan di atas dirimu tu daripada kecil ke besar. Daripada muda kepada tua. Daripada fakir miskin kepada kaya. Daripada naik sampai kamu tadi tu meninggalkan ini dunia. Ke mana-mana. Apa mu tak beriman dengan Tuhan? Apa sebab mu tak beriman dengan Tuhan? Allah. Fama lahum la yu'minun. Sebab apa mereka tak beriman? Ui belaka, cukup lengkap, tak sel lagi. Kok mana demo ni? Degil ya. Sebab tu apabila sampai ayat ni, Nabi Muhammad baca ayat lain. Kata mana? Apabila sampai ayat ni, dibaca, Nabi Muhammad pun rasa heret. Aku ayat tak kena. Bahasa aku baca, ya tak faham. Aku ayat kena. Baca, bahasa aku baca, ya faham. Apa yang tak beriman? Lalu Allah Ta'ala kata ke Nabi, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. Kalau mereka itu, ni ayat Quran, kalau mereka itu tak beriman, wahai Muhammad, فَأْلَمُوا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأْلَمْ. Tahu, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Sebab ia tu hawa nafsu dia. Sebab dia ni jauh arum, tak nak turut kebenaran, nak turut hawa nafsu dia. Apa dia jadi gitu? Bukan salah di mung. Bukan mung yang punca salah, wahai Muhammad. Situ baru Nabi Muhammad tadi itu berasa kata tenangnya hati. Fama lahum la yu'minun. Sifat dia, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan akan Al-Quran, makna apabila mereka itu dengar ayat Al-Quran, mereka tak tunduk, mereka tak mau, dan mereka tadi itu tak patuh kepada Tuhan yang namanya Ar-Rahman. Dia. Sebab tu kita apabila orang baca Quran kena pakat sujud, pakat tunduk. Ayat ni apa panggil ayat sajdah. Apabila orang baca dalam semaya, sunat kita sujud. Maka kita pun sujud sekali dengan dia. Dalil kata kita ni orang tak berapa mana dengan Quran, apabila Tok Imam baca surah ni, Tok Imam sujud, kita rakaat. Kalau pergi sembahyang masjid luar negeri, orang meher dengan Quran, Tok Imam tak ada nak oyak nah. Aku nak baca surah Al-Insyiqaq, setagi aku nak sujud nah. Tak oyak dah. Pakai sujud lalu. Orang lain pun pakai sujud. Nak oyak tegak apa tu?
No ayat kemajuan mereka lebih pada kita. Kita orang sujud, kita rokok, ni jadi buku. Sungguh tak? Tu email terawih. Kalau dia nak sujud, dia kena royak. Setagi rakaat yang kedua, ada sejadah dah. Kena royak. Tak royak, dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar juga. Rokok, dia sujud. Lepas tu dia naik daripada sujud, kita i'tidah. Habis licing kata. Bahaya juga ni. Bahaya juga ni. Mai pesing kata sujud sejadah tak royak ke makmum ni. Sebab orang kita ni, dia tak serupa dengan orang luar. Apa-apanya tak mehel gitu lalu dengan Quran kita baca sedap berdengung-dengung saja ni kita orang taning ni. Sebab kita baca saja tapi makna kita tak wi faham. Hari ni kita kena baca makna wi faham ratik. Tu. Nampak tu tak ada ustaz seorang. Ada pergi ngajar juga. Kok Muhammad ada sendiri dan lain-lain lagi. Dia pergi di satu majlis khatam Quran. Ya berdiri ya amat dengan telinga. Lepas tu, dia kata tak apa, kata Quran siap dah, Alhamdulillah. Cuma minta satu, ya. Kita pakat baca Fatihah sama-sama, ulas sekali lagi, nak kena ambil pada guru ni, lidah baca lagu mana, bibir mulut tak lagu mana, lepas tu kita nak dengar sikit daripada makna. Mari gogah-gogah askar dia, pegang dia bau. Maaflah Ustaz. Sini ni tak padai lagi. Tak ada pihak nak boleh faham Quran di kita ni. Tak boleh. Kalau kacau ayat makna Quran sesatlah kita. Ada lagi lah situ. Sebab tu kita baca Quran apa dok kata pun tak tahu. Rugi amat dok banding kepada orang-orang tempat lain-lain. Kalau kita ni ke demo hatta song cut mai rumah kita. Hari mai gini tak. Intranet ke harga intranet ke apa nama cukai tanah fasi tanah kau ikut gapo-gapo hatta mari skeping kita pun tengok jadi Pio ni nama dia tanya Pio. Lepas tu kalaulah nama dia tanya Pio isi kanungnya duk dalam tak kena tanya akhir sekali hasil kereta pun tak bayar bergapo pun dak sekarang habuk kena rapah bilicing Buat apa? Kerana tak faham. Mulia ke hina kita duduk lah tu. Hina. Apa kita suka duduk sangat? Sebab duduk makan pang gapo. Demo mana duduk pang kita. Kita berasa kata. Wasa kena kita tak kena. Tak buta huruf. Mana? Tak tahu gapo tu. Kita rasa kena. Wah, kita nak makan pang pio. Pio duduk pang telinga kita. Tak faham Quran tu kena. Bukan balah tu. Nampak tu tak? Tu dia. Kama dia bal balil ladzina kafaru. Jawab ba dulu. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula. La ilaha illallah. Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang yang tidak beriman tadi itu tabiat dia tu suka bakit dusta dan kufur lagi takabur. Apabila dibacakan ayat keterangan Tuhan, dia kau tak saya beriman. Orang panggil bahasa sia sikit mana ya. Nampak tak? Sakit. Tapi bila kau makan obat, kau jadi tak saya nak hingga. Sebab dia makan obat tak kena tu. Makan tak kena. Begitu juga orang kafir ni, hati dia ni tak saya terima. Apabila orang tak saya terima, kita nak wi lagu mana pun ya tak saya. Kita kena faham situ. Jiwa kita ni kita kena tahu. Sebab tu kita nak wi ni wi pada orang nak. Jangan beri pada orang tak saya. Orang tak saya, tak sah. Kita rajak wi lepas boleh. Rajak nah. Demo nak tak saya ikut demo. Sebab orang nak ni dia mari sendiri. Habis budak-budak rumah rolik-rolik lah hak mari tu. Kita tanya boleh jawab. Ikut jepuk ayat Quran mana dia ingat. Sebab yang mari dengan hati, dia nak sendiri. Tapi kalau lah hak mari peseng orang tua mari hantar, dia tak say. Tak nak tolak. Supaya kereta tu, pasal tani kata kereta mampu. Suruh kita tolak, dia jijak break. Gana jadi. Kereta mampu. Dia suruh kita tolak. Lepas dia jijak break. Hak pesen ni kena akid. Dia tak boleh talak pun tak pergi. Sebab apa? Sebab poknya nak. Anak tak say. Sebab tambah dua ayat sama-sama kata, jangan kita ngaji pesen pok nak. Pok ya. Mama pun nak tak? Pok pun nak tak? Tapi dia tak say. Saya cek. Kita kena cari wiktikan. Wikti. Cara nak buat lagu mana? Dia berakhir dulu. Sini orang dulu, so umpama kru-kru kita orang dulu, fai nek neo dulu ni dia boleh ubah sungguh cara mikir budak. Amo zaman lah, zaman lah ni amo tak tahu dah. Dia kecek masuk dalam bilik dia kecek sepatah, dua patah, jerak masuk dalam akal fikiran, masuk sepakat dalam hati tertanam. Jadi ubah orang tu. Hari ni kena ada moga tu. Nak kita tengok demo tu, Masya Allah, anak cucu demo jadi gitu. Jadi kita nak jadi pengatur. Kau dulu. Kau dulu sebab apa? Hak kita tu faham seperti tu. Hak kita duk nak tu, nak anak cucu kita jadi begitu tu. Gapo alat kita nak bubuh? Baju gapo kita nak bubuh jadi tu. Kena tahu. Ni sakak kita nak gitak ya. Tak ada. Sebab hati dia tadi tak terbuka. Seperti orang ni. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Puak-puak ning ni orang kafir tabiat dia tu tak buka hati dah. Suka bakit dusta dah. Sawana. Sebab itulah Nabi Muhammad tu kata, fala tadhhab nafsuka alaihim hasrat. Mung jangan dah buat sakit hati, jadi menyakit hati, jadi punuh dirimu dengan sebab puak ni nah. Mu ayak molek dah, ya tak saya terima. Ha dia bukan hamung. Kita kena duduk situ. Orang mana-mana kerja kita buat baik ya. Buat baik. Balik belakang dia mau tahu tak baik dengan kita. Apa kita buat baik situ dengan dia? Bukan kita bodoh. Allah Ta'ala ada cara siap-siap dah. Kalau Tuhan senyah, jatuh teruk dah kita sepak.
Kalau kita jet, kita tenang, misal kata dah, orang hak jahat, tak serupa dengan Tuhan senyap. Kerja kita ni, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Baik sudah. Kita tahu, Nabi Muhammad tahu doa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Wak karuk dia, cucur dia, cicir dia, cemar maruah dia, berbagai-bagai. Nabi duk senyum situ dengan dia. Nabi duk baik situ dengan dia. Sebab apabila Tuhan sunyah, subhanallah. Siapakah Nabi nak pergi ni, Allah Ta'ala kata tak sahlah kaca duk semaya atas puak ni. Gi duk depan dah, tak boleh nak buat apa sekarang ke. Tahu tak Nabi wi baju luar ni. Baju luar ni kapal mayat Abdullah bin Ubay Salul. Lepas tu Nabi janji lah, kalau aku minta apung ke dia 70 kali, Tuhan wi apung, ya Allah, aku nak minta apung, aku nak diri dapat kubur dia. Lalu Tuhan kata, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kalau mu minta apung ke dia 70 kali, aku tak wi apung ke dia. Sebab apa? Ni balil ladzina kafaru yukadzibun. Sebab tu kita kena hati tadi itu hati terbuka. Gapo-gapo we buka hati dulu. Dengar tengok dulu. Belum nak hukum, dengar dulu kalau masalah ilmu ni. Kalau nak kata sedap tak sedap, kecak dulu, tak berakhir suku. Ni kita degi ayat benda kita tak berakhir, tak sedap. Tak kenalah tu. Pit, salah. Benda kita tak berakhir. Ada budak rumah tak makan, duk wah dia. Sorak, kalau surat dia muntah. Pagi mana ya tak boleh royak. Wah dia tak sedap. Hai. Kenapa tahu ayat lagu tu? Nampak tu tak? Tak kena. Ya tak berakhir. Patutnya ayat tak sedap, tak leh. Orang tak berakhir, cara tak berakhir. Supaya dengan ilmu pengetahuan, kita dengar dulu. Belum pada nak kata tu, dengar dulu. Gapo sangat dah jadi masalah. Dengar tengok. Supaya sini. Tak saya dengar mula Quran Nabi nak baca. Nabi pun baca, we dengar. Ya tak Quran tak molek. Quran tak molek laku man. Tak molek betul mana? Tak boleh royak senyap. Kata tak molek betul mana? Salah betul mana? Muhammad gila ya tak. Muhammad ni gila ni. Muhammad ni tak sempurna ni. Muhammad pecah belah orang ni. Nabi pun tanya, salah mana? Tak boleh royak. Itu mana balil ladzina kafaru yukadzibun. Lalu Tuhan kata, wallahu a'lamu bima yu'un. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia duk sifat taruh di dalam hati dia, benar dia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benci pada orang-orang beriman. Yu'un ni yudmirun, dia duk taruh dalam dada dia, hak dia denai tu. Hak dia benci tu. Apa orang yang benci ke Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad rakyat hukum Islam? Sedangkan belum daripada Nabi rakyat hukum Islam, orang pakai kasih belaka ke dia sampai kan nak pergi kanak-kanak orang tahu harta ke dia. Apa? Kerana ingat satu perkara, benda-benda ni banyak orang tak suka. Tu. Kama dia lagi benda-benda ni galik-galik ia mari tu nak betulkan diri kita. Apabila kita duk belok, kama dia demo halih nak widok betul, murih. Supaya anak kita hak bisa tidur buah. Dia tidur kekok dah gitu kan. Kita pun betul dia, teriak. Teriak apa? Sebab dia kena belah tu. Supaya orang kita ni apabila nak betul yang molek, tidur molek lah lama ke sakit belakang sakit tu betul lah. Ai marah. Mongoh. Ayah tu. Gerak nak semaya ni punga gelah kata. Misal kata nak murih. Masa catung jalan gogang rutuh pondok kata. Sebab nak murih sebab tak betul dengan dia. Patut orang gerak so semaya salah ke? Senyap. Tak lawan. Tapi nak murih. Tu jadilah tu. Puak ni dah tu dah. Sebab tu apa yang dia duk tanam dalam hati nak murih ke Nabi Muhammad tu? Sebab Nabi Muhammad mari betul. Tu betul-betul pun dia bayar. Mak dah bukan tak bayar. Tanah ni kena buka batas ni. Kebun, bayar bukan tak bayar. Tapi dia berasa juga sekali-sekala. Kaca tanah lama dia mau nak cabut haung kita ni. Dah walaupun dia mau bayar pun. Ya ada. Sebab tu benda dalam dunia ni kita wear tak apa benda tu.
Nabi Muhammad ngewel sungguh benda-benda ni. Abu Bakar, Umar, Usman wel bilicing. Sampai ke Aisyah wel juga. Gelayak marah di tangan dia tu ke. Hai. Habis ke jalan Nabi Muhammad untuk buat kerja agama. Khadijah banyak harta dia, habis jalan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad buat kerja sungguh. Hak besar sekali kita bantu dia pergi kok lain. Ni tak kena lah tu. Nampak tu tak? Dia pergi buat benda lain, ni tak kena. Bantu, kita kena tengok juga nak bantu buat kerja sungguh. Tak. Kalau buat kerja, bantu. Tu cara dia. Lalu Allah Ta'ala rakyat gini. Habis dah masa. Fabashirhum bi'adzabin alim. Beri berita gembira kepada puak hak pe'ehudah tu. Dengan seksa yang pedih. Berita gembira penama dengan seksa yang pedih ni. Di sini katanya ulama tafsir kata nak padang dengan muka. Tu dia. Nampak tu tak? Kata nak padang dengan muka puak dia. Tak apalah, mu tak sebut email pun tak apa. Aku nak ayat berita gembira sekali pada mu. Tak apa, mu kena seksa hak pedih sekali esok. Sebab orang hak tak buka hati, tak terima kebenaran ni kena seksa. Tuk. Apa nama apa yang kata? Kena azab, kena seksa. Kena ambil tindakan. Malaikat orang hak tak kena pia mujurnya waktu baik puak-puak kita. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Malaikat orang-orang yang beriman. Iman saja tak pada. Dan orang-orang yang buat amal saja tak ada, kena as-salihat. Apa makna amal salih? Dia boleh jawab atik kepada diri masing-masing. Apakah amal salih? Amal hak kita khoya-khoya kita buat mengikut suka hati kita. Itu bukan? Itu bukan. Amal hak tok nenek moyang kita buat, itu bukan. Amal hak orang ramai buat, itu bukan. Amal orang alim buat, itu bukan juga. Amal yang adanya dalil. Milaktan ada dalil. Amal yang diizin oleh syarak. Anuyat, anulum oleh syarak. Amal yang dibuat oleh Nabi, oleh sahabat. Amalan yang diaku oleh Islam, oleh Nabi, oleh sahabat, itu amalan as-salihat. Itu hak salihat sungguh. Amalan tu sahaja. Sebab tu nak buat gapo-gapo, tanya ratik mik mano. Kalau tak tahu mik mano, kita tak biasa adat, jangan tak jadi ibadat. Apabila tak jadi ibadat, pahala tak ada. Tak usah cari pahala. Kita pakai kain sarung, pakai jadi ganak. Boleh pahala ditutup aurah, di diri pakai kain sarung tu tak ada boleh apa, enggak ada. Orang yang pakai seluar, di diri pakai seluar tak ada boleh apa, tapi boleh pahala ditutup aurah tu ya. Hak ni pakai seluar, hak ni pakai kain sarung, hak ni pakai baju, ikutlah. Ada tak ada masalah. Tapi nak dia pahala gitu, lah, tak leh. Pasti kena ada dalil. Tu faham orang royak kata, mari ngaji di rumah belah ni boleh pahala ke tak? Tanya adalah, ada kan ibadat? Jawabnya ibadat. Ambil mana dalil? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak beripung di mana-mana manusia di tempat yang wa amma untuk agama, untuk Allah. Ni boleh masuk kata rumah Allah sebab tempat buat ngaji sini. Balasah pun panggil, bala pun panggil, gapo ikut masjid pun, masuk baitun min buyutillah, tempat yang wa amma ibadat. Lepas tu buat kana? Mari baca Quran, yatadarasun, yaqrauna bainahum al-Quran wa yatadarasuna bainahum. Mari pakat ngaji. Dapat pahala illa nazalat alaihimus sakinah wa huffat alaihimul malaikah, dilikung oleh para malaikat dan diturun di atas manusia awak kerja lagu tu akan ketenangan. Tu dapat ada dalil kita buat. Bahawa apa kita buat hari ni? Moga kata hari ni pakat luar belaka, tepat dia apa luar, kita pakat luar, tak ada apa. Hari lain-lain mana-mana pun tak ada apa, tapi hari ni kita pakat luar, mari kita buat, tak ada apa. Sebab apa buat hari Jumaat? Hari Jumaat ni dapat pahala banyak pada hari lain. Ambil dana, tak tahu ambil dana jangan.
Tu tak boleh. Nampak tu tak? Tu dia. Pahala nak dapat lagu mana kena tanya syarat kata gana, dapat lagu mana kena tanya syarat. Jangan duk mikir ngakal, akal kita tak siapa. Itu mana as-salihat. Tanda nah, tak ada ingat tak apa dah. Siapa dia tak ingat, kita tengok dalam hak hamba sebar ni. Lahum, bagi mereka itu orang beriman dan orang buat amal yang salihat, ajr, pahala. Ajrun makna pahala, polabun. Ghairu mamnun. Apa makna ghairu mamnun? Tak terputus. Makna ghairu maqtu', makna tak terputus, tak terhabis. Lah mana? Kita semenjak akhir balik. Kita buat amal kena. Kita buat. Siapakah kita tadi itu mati? Lepas pada mati pun dah dapat lagi pahala. Siapakah kiamat nanti? Apa-apa orang tu boleh ajrun ghairu mamnun. Tak kira royak saning kata apabila mati putus amalan. Putus amalan balik kita. Pahaya tak ada buat dah amalan bagaimana dah dapat pahala sebab yang mengajar orang sebar ilmu mengajar orang buat kebaikan. Wakah tu wakah ni, waktu wak ni, walaupun tuai tak ada dah, jaksa dia dah ada, orang duk guna, dapat pahala siapa tak putus juga. Tu pandang nego dengan Tuhan. Tahu dah kata umur kita tak kekal. Kita tak adanya cara mikir nak pahala kita berpanjangnya. Rugilah kita. Nak buat lagu mana we berpanjangnya? Amalan kita siapa tak putus tu. Sampai kiamat esok pahala kita dah dapat. Ninglah jalan ada royak saning tu. Cuma apabila ada situ, kita apa kena tengok hak mana nak buat kerja lah pula. Hak nak bawa kita. Nampak tu tak? Supaya kita nak pergi ke Mekah, tengoklah katik tak sah. Lama ke bawa kita hauk dibakar. Nampak? Duk tengok le berita tu, riak tengok tangis lah. Kata kita pakai buat makan siap dah, amla siap dah lah nak pergi Mekah ni nak kelip pula ke amla nak mati dak. Nampak nak kelip pula, kita tahu dia pergi situ dibakar. Apa-apa tak ada pilih tak sah. Juga orang nak bawa kita salah agama pilih hati. Orang pesen mana kita tengok sendiri ya. Orang pesen mana kita nak harap hati, orang pesen mana kita nak uya pipet tangan kita lah mana. Tengok sendiri. Tak kena orang lain duk royak. Tengok sendiri dua orang. Lepas tu kita pahala siapa ke bila-bila. Itulah makna bagi ayat Quran boleh kita ambil berapa ayat? Lebih kurang 10 ayat lah. Lebih kurang 10 ayat. 10 ayat daripada surah ini Al-Insyiqaq. Dan insya-Allah kita akan masuk pada hisah lagi akan datang Al-Buruj. Surah yang baru pula. Apa pula Ashabul Ukhdud. Nanti kita tengok setara mana mereka kena seksa dengan sebab bawa agama. InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang lah biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.